Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita tengok soalan SPM 2018 pula. Okey, seperti yang saya beritahu sebelum ini, SPM 2017, SPM 2018 semua ni adalah di bawah silibus KBSM. Kita sekarang berada di silibus KSSM. Tetapi kita masih boleh guna soalan ini kerana apa yang dipelajari masa KBSM tu, itulah benda yang sama dipelajari untuk KSSM untuk topik ini. Okay. So, kita tengok kepada soalan ini. Rajah 4 menunjukkan perwakilan piawai bagi atom fluorine. Okay, bila you jumpa perkataan atom, you kena always remind yourself untuk sesuatu atom. Untuk sesuatu atom, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey. Dan bila kita tengok perwakilan piawai ini, kita boleh label kat sini. Ini adalah nombor nukleon. Yang 9 kat bawah ni adalah nombor proton. Okey, mana nak datang bilangan proton? Remember, apa definisi bilangan nombor proton? Definisi nombor proton adalah bilangan proton dalam suatu atom. Okey. Jadi, kalau nombor proton dia 9, maksudnya bilangan proton 9. Betul? So, sini 9. Kalau bilangan proton 9, maksudnya bilangan elektron pun 9. Okey. Cuma, tengok pada soalan ini, soalan minta berapa bilangan elektron valence. Okey, apa pula elektron valence ini? Elektron valence ialah elektron dalam petala terluar sesuatu atom. Okey? So, macam mana kita nak tahu berapa bilangan elektron dalam setiap petala? So, kita akan tulis susunan elektron berdasarkan bilangan elektron itu. Okey. Susunan elektron nak buat macam mana? Remember, you belajar petala pertama hanya boleh muatkan 2 elektron sahaja. Dia macam rumah lah. Dalam rumah ada banyak-banyak bilik. Yang petala pertama ni bilik paling kecil sekali. Boleh muat 2 elektron sahaja. Boleh muat 2 orang je. So, kita hanya boleh letak 2 elektron. So, baki daripada ni, 9 tolak 2 adalah 7. So, dia akan duduk di petala kedua. Okey. Sebab petala kedua maksimum 8 elektron. 7 belum capai maksimum lagi. So everything, semua yang 7 elektron tu akan duduk di petala kedua. So now bila dia tanya berapa bilangan elektron valence, so berapa bilangan elektron dalam petala terluar sesuatu atom, so ini adalah petala terluar dia. Yang kedua ni adalah petala terluar. So berapa bilangan? 7. Kalau you careless, apa akan berlaku? Kalau you careless, you tak baca soalan betul-betul, you akan tanda 9 ni, which is wrong. 9 adalah jumlah bilangan elektron, bukan bilangan elektron valence. So, nasihat saya, berhati-hati semasa membaca soalan dan tahu kehendak soalan. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.